Kalau ada budak-budak menangis kat restoran, adakah kita patut pandang serong pada parents ataupun kita patut faham kesusahan parents yang handle anak kecil tapi masih mahu menikmati makan kat luar? Siapa yang patut ditenangkan? Netizen yang sakit hati ataupun parents yang kecil hati? Jawapannya, anak kecil yang tengah tantrum tu yang patut ditenangkan ya. Menangis adalah cara kanak-kanak berkomunikasi. Anak yang menangis bermaksud dia mahukan perhatian, sama ada sebab dia lapar atau dia sejuk atau dia bosan atau apa-apa je sebabnya. Tanggungjawab kita sebagai masyarakat adalah untuk memahami bahawa menangis adalah satu cara berkomunikasi untuk anak itu, manakala tanggungjawab ibu bapa pula adalah mencari punca kenapa anak tu menangis dan cuba menenangkannya, bukan sekadar sambung makan. So, beberapa sebab utama bayi atau kanak-kanak tiba-tiba menangis atau mengamuk di dalam restoran adalah yang pertama, bau dari makanan yang bagi bayi tu tak biasa untuk dia. Jadi cubalah bawa pergi tenangkan dia dekat koridor. Bagi masa untuk kanak-kanak tersebut adaptasi kepada bau daripada makanan tersebut. Yang kedua, panas. Yelah, dekat mall tu kan sejuk sikit. Jadi mama dah pakai baju tebal, pakai socks, pakai mitten, pakai topi. Bila masuk dalam restoran tu dengan orang ramai, dengan panas daripada makanan, rimaslah sikit untuk budak tu. Jadi cuba betulkan baju dia, longgar-longgarkan sikit, bagilah pengudaraan. Yang ketiga, punca paling kerap kenapa anak tu tiba-tiba mengamuk dalam restoran adalah disebabkan oleh diaper leak. Yes, lampin penuh dan melecet sampai sakit. Terutamanya bila anak tu didudukkan. Bila lampin dia tak ada kadar penyerapan yang tinggi dan berdurasi lama, itu yang lampin jadi penuh dan bocor sampai baby jadi fasi. Sian tahu kat dia. Dan kebanyakan lampin yang ada bau yang wangi serta klorin boleh menyebabkan iritasi kulit. Maksudnya sakitlah, pedih tau. Jadi mama papa sekalian, kalau nak beli lampin bayi, pilihlah yang tak ada pewangi, tak ada klorin, minimumkan kerengsaan kulit dan yang paling penting, menghalang ruam lampin, diaper rash. Yang ni penting. Penting untuk mencegah ruam lampin sebab kalau nak rawatnya pula, jenuh tau, sian dekat baby tu. Sebab tu kena cari lampin yang tinggi kadar penyerapan. Kalau boleh dapat yang penyerapan sehingga 12 jam tu, bagus. Sebab kita semua tahu kan, kulit bayi masih lembut dan halus. So, kita kena cari lampin bayi yang tidak menyebabkan diaper leak dan prevent diaper rash. Yang saya guna untuk demo ni adalah dari Genki Tape. Jenama ni menang Motherhood Choice Award 2024 for Best Baby Tape Diaper. Ianya telah diuji secara dermatological dan bebas klorin dan bebas pewangi. Jadi ingat, kalau bayi menangis mengamuk kat restoran, jangan salahkan mama papa, jangan salahkan uncle kat sebelah yang jeling. Carilah punca kenapa bayi tu menangis, sebab menangis adalah cara kanak-kanak berkomunikasi dengan kita.